Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni macam biasa kita turun tengok jaring. Air pun dah mula nak gerak surut ni tengoknya. Tahulah, kita cubalah tengok keadaan macam mana. Kalau ada ikut kita petang ni, adalah. Okey. Jom. Jom. Hujan lagi. Ambil. Ada ikan. Ya, nyut. Oh. Ada. Labi. Hai. Labi dah. Oh, ambil juga labi pun. Ayalah. Ya. Oh, kat selim. Tak apa, janji ada upah. Kawan kita dapat labi. Bolehlah rezeki dia. Nampak ekor? Nampak ekor? Mana dia? Oh ni. Ni. Oh, apa lembu tu? Naik air dah ke? Lembu mengamuk. Naik air dah ke? Ha? Naik air dah ke sana? Tak ada. Bising tak boleh keluar. Allah, mak berapa? Baru sangkut. Tadi tak ada, tadi bersih. Besar ke labi ni? Besar ke labi? Baru masuk, tu kita nak mandi. 2 ekor ikan. 2 je. Lagi. Oh, ada. Saiz juga ha. Saiz juga. Buka 3 inci ni lah saiznya. Kalau buka itu tak lekat. Yuh, celun. Yang tu kecil ke? Besar? Itu besar. 4 inci. 4,5. Wow. Mengamuk lembu. Dah habis. Ukat yang pertama 3 ekor. Ya pun cukup lah. Jadi kita tengok pukat yang kedua ada pelepas sawit. Lepas sawit. Mana buat ni? Dia Baru kena tadi ni. Tadi tak ada. Dia baru keluar ni. Timbul pula pelampungnya. Ya Allah, macam mana tu? Puih lah. Oh, ada ikan tak tu? Ada ikan? Mana ambil ikan tu?
Masalahnya nak Tak boleh tarik. nak naik bukan tak Dia boleh. bawah sekali. Boleh. Pam. Hmm. Oh, Nasib baik. dia masuk tak berlelet tak apa. Ini angkat. Dalam timbul ni. Ngamuk lembu. Tak boleh keluar. Yap. Dah. Siap. Dapat apa? Seekor je kat sini. Jadilah. Jadilah seekor pun. Ke bawah. Senang coy. Oh yo. Ada sini. Bawah sekali. Ujung sekali. Oh. Kuning badan. Kena dekat kajong. Ikut sini boleh tengok dia gintai kat tepi tu. Apalah. Apa? Kita lah dekat handset ni boleh tengok. Kita gintai kat tepi tu. Apa? Aduh, padahal nampak dekat sini. Ha? Orang ni kena kot mak. Ikan boleh sokong bawah bot. Tak payah tarik. Gintai sikit. Ha, tu dia. Lagi. Dah. Tak bisa. Enggak ada. Kurang dah. Oh, ni. Mana? Kan scammer lagi. Oh, bajunya ada butang. Ikan. Tak langsung. Oh, kosong. Aduh. Satu.
Tahan. Kurang. Tengah hari tadi je banyak. Kurang. Tak lepas dekat kelapa ni tadi. Ingat kan pergi dah. Oh tu. Selat. Ikan butak. Ikan butak. Kurang. Macam kaki ayam je. Kena macam ni. Geram tu. Benda nak cepat. Sampah dah hanyut. Sampah dah mudah hanyut. Salah tu. Lepas. Dia masuk dalam ha. Lepaskan sampah. Ayah. Memang koyak ke? Ha. Oh, ingatkan langgar di ikan. Mana? Ni. Luas kan? Belum weh. Besar. Malang kali. Bawang merah. Mekong. Hmm. Mekong. Itu tengok. Bertumpul dekat bawah batu. Sekejap lagi buat. Tu dah tolak lah. Pada luar. Banyak ikan pada luar. Hujan lagi. Ada. Ada lagi. Tam tu. Tu. Ya tu. Habis. Lajunya air. Pusing. Sampah. Kemana kau? Lajunya air. Tak ada kali ni. Kali ni tak ada. Air dah apa? Air
Ayo laju lagi. Ada. Sampah banyak ah. Habis dah. Aduh, dah. Ikan. Dia ni memang tak Kenapa dia berubah. kenapa dia diam? Dia kurang berubah. Tengok tiba-tiba je dah ada ikan. Kayu ni. Ni kayu sini kayu. Pulak dah. Aduh lah. Langgar je kot. Ada. 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 Jauh perjalanan ni. Bukan ni 2 kali kena tengok. Pergi sekali, balik sekali. Sana hujung. Hujung. Oh, Kadang yang kecil-kecil langgar. langgar. Tapi 2 kali ada bonjot. Kan? Kan ada. Keluar. Alah, hai. Dia masa yang keluar. Dah selamat sampai ke pangkalan kita hari ni. Alhamdulillah petang ni rezeki ada sikit. Ada sikit. Alhamdulillah. Kurang sikit daripada tengah hari tadi. Bajut. Tak ikat. Hey. Okey. Kira. Kita kira.
9 lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ekor. 13. Berapa? 13. Berapa puluh ekor dah? 13. 60. Lebih kurang. Okey. Ah, Untuk hari ni je. Okey. Dah selesai kita. Yang ni kejap lagi. Besok lah. Yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, bye-bye. Aduh. Bye-bye. Naik tarik kabel. Ni. tadi. Apa? Kejap.